الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan 30 hari, 30 ayat. Kita masih dalam surah Al-Waqi'ah. Imbasan sebelum ini, kita ceritakan bagaimana ciri orang-orang yang menerima dengan amalan tangan kiri. Yang ketiga ciri itu ialah tidak percaya hari kiamat. Dan juga balasan-balasan yang amat pedih yang bakal diterima oleh mereka yang tak percaya hari kiamat. Minum air yang mendidih, tak hilang haus, makan buah zakum, dan pelbagai lagi balasan, gambaran apa yang mereka akan nikmati di kiamat nanti ataupun di dalam neraka Allah Subhanahu Taala. Jadi, hari ini kita teruskan dengan ayat 57 hingga 62. Kenapa 57 hingga 62 ni? Kita teruskan dengan Dr. Fakhrul Razi. Alhamdulillah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bila kita sembang tentang ciri-ciri ahli neraka ni, Datuk Seri, tiga benda tu kan? Kita ni kena ambil cakna betul. Cinta dunia, tak rasa berdosa, tak nak bertaubat istighfar. Okey, kemudian yang ketiga tu adalah maknanya tak percaya hari kiamat. Dan kesan balasan orang tak percaya hari kiamat ni, maknanya dia makan pohon zakum yang pahit, penuh perut, minum air menggelegak, tak hilang dahaga dan seterusnya. Jadi maknanya selepas daripada itu, Allah SWT menyambung dengan ayat yang sekarang ini berkenaan dengan motivasi menggerakkan pemikiran bahawa hari kiamat itu mudah saja untuk Allah Ta'ala lakukan. Begitu. Allah Ta'ala nyatakan, nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Kamilah menciptakan kamu. Okay, kalau kamu tak percaya tentang hari kiamat, kami yang menciptakan kamu. Maka afara'aitum ma tumnun. Tidakkah kamu memikirkan keadaan air mani yang kamu pancarkan ke dalam rahim? Maksudnya proses, maknanya kejadian zuriat manusia itu. Allah Ta'ala tanya, antum takhluqunahu am nahnul khaliqun? Adakah kamu yang menciptakan ataupun kami yang menciptakan? Kamu hanya melakukan maknanya hubungan suami isteri. Kemudian selebihnya perbuatan siapa? Selebihnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Maka kamilah yang tentukan. Maksudnya Allah Ta'ala yang menentukan nasib setiap manusia itu, bila dia hidup, bila dia mati. Dan maknanya Allah Ta'ala sekali-kali tidak akan dapat dilemahkan. Okay, dan maknanya Allah Ta'ala nyatakan berkenaan dengan perkara yang supaya kita menginsafi, kita lahir daripada macam mana kita lahir. Okay, seperti mana kita daripada tiada, Allah Ta'ala mengadakan kita, mudah bagi Allah Ta'ala, maka begitulah juga maknanya mudah untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan hari akhirat itu sendiri. Dan Allah nyatakan, walaqad alimtumun nasya'atal ula falawla tadhakkarun. Dan ini sesungguhnya kamu telah sedia mengetahui tentang ciptaan diri kamu kali pertama, maka ada baiknya kalau kamu mengambil ingatan bahawa Allah Ta'ala telah menciptakan kamu dari tiada kepada ada, berkuasa membangkitkan kamu hidup semula pada hari kiamat kelak. Maksudnya, bagi orang yang mendustakan hari pembalasan ini, lihat bagaimana mereka diciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Proses suami isteri hanya sebentar itu. Kemudian 9 bulan dalam kandungan, semuanya adalah dengan kudrat
iradat Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian kita hidup, kemudian kita dimatikan, maka mudah bagi Allah begitu, maka begitulah mudahnya bagi Allah untuk mengadakan hari pembalasan. Sekali lagi saya ingin menarik perhatian semua kita, Datuk Seri, dalam seri tadabbur kita ini. Soalnya bukan pengetahuan bahawa kematian itu pasti. Soalnya adalah persediaan tentang kematian itu. Maka itu yang paling utama. Sekarang ini, setiap kali kita memandang berkenaan dengan keliharan dan kematian, sepatutnya kena dihubungkan dengan hari kiamat, supaya ada keinsafan yang berpanjangan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Alhamdulillah. Kali ini dalam ayat-ayat berikutnya 57 hingga 62, ya seolah-olah Allah menampar kepada kelompok-kelompok yang tidak percaya adanya kehidupan selepas kematian. Dan juga ada artinya hari kiamat yang kekal selama-lamanya. Mereka ini percaya bahawa habis dengan kematian kita jadi debu dan tidak dihidupkan semula. Dan itulah juga Allah buktikan dengan barang yang mati, iaitu nutfah ataupun air mani tadi. Dan akhirnya kita jadi besar, hidup dan mati semula. Dan itulah bagaimana Allah sebut, kalau itu Allah boleh ciptakan, apatah lagi kehidupan selepas kematian dan juga hari kiamat dan pembalasannya. Semoga kita terus kekal istiqamah, meningkatkan keimanan kita, bukan hanya tentang apa yang kita lihat, tetapi alam ghaib yang kita tidak nampak. Tidak boleh dinyatakan dengan jelas tentang bukti-buktinya secara 1, 2, 3 empirical. Tidak lain dan tidak bukan kelain daripada keimanan dan kepercayaan kita yang bulat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan janji-janjinya. InsyaAllah 30 hari 30 ayat bersama dengan kita. Inilah makna takwa yang ingin kita cari. Terima kasih. Jumpa lagi esok.